Jadi, bila akan lancar? Katanya lebih besar, lebih garang, lebih handsome, mungkin lebih best. Inilah dia iCar V23 right hand drive dah masuk ke Malaysia. Sorry, dah boleh booking. Jom aku tunjukkan. Walaupun rupamu ku kenal, tetapi ini ialah satu lagi SUV elektrik dari iCar. Dari segi dimensi, V23 ini lebih tinggi tetapi lebih pendek dari iCar 03. Kepada mereka yang berjiwa muda, iCar V23 ini mungkin sesuai untuk korang. Ia akan datang dengan dua varian iaitu two-wheel drive dan intelligent wheel drive. Untuk spesifikasi two-wheel drive, kuasa 136 PS dan torque 180 Nm, di mana dengan bateri 59.9 kWh LFP, ia mampu bergerak sejauh 401 km mengikut kitaran CLTC. Intelligent wheel drive pula berkuasa 211 PS dan 292 Nm, di mana dengan bateri 81.8 kWh NMC, jarak gerak pula ialah 501 km. Rupa luaran V23 nampak minimalis moden dengan sedikit sentuhan rupa off-roader ikonik dari zaman klasik. Untuk bahagian dalam, V23 memang betul-betul minimal dengan skrin infotainment 15.4 inci dan butang kawalan pada papan memuka. Harga anggaran untuk V23 ialah RM145,000 untuk varian two-wheel drive dan RM155,000 untuk varian intelligent wheel drive. Tapi mengikut pada corak iCar 03, korang rasa betul ke harga ni? Jadi, bila akan lancar? Katanya tak lama lagi ataupun tak selama 03. So, korang tunggu ke tak? Korang booking ke tak? Komenlah banyak-banyak ya.